sekarang ni kita dekat airport. Kita punya flight banyak delay. So sementara tu aku plan nak buat konten lah Konten apa aku nak buat kali ni is outfit check. So jom kita tengok outfit diorang ni. Okay, kita tengok video ni sampai habis. Like and subscribe. Okay, aku dah jumpa orang pertama ni. Orang pertama, kita nak check dia punya outfit. Boleh bagi tahu outfit? Kita start daripada spek mata. Ni daripada TikTok shop. TikTok shop guys. Okay. Berapa? RM20 kot. Okay. Baju? Berapa baju? Baju dalam RM1,000. Wow. Bag berapa? Christy Ng yang limited Christy Ng RM2,500. Wow. Ini apa ni bag berapa? Tumi guys. Oh my god! Wow! RM3,500. Seluar dalam RM2,000 juga. Kasut pun RM2,000. Total semua berapa? Emas RM5,000. Okay, telefon total RM20,000 lah. Gila. Betul-betul kaya. Orang kedua, let's go. Okay, so orang kedua start daripada baju. Baju Padini berapa? RM40. Seluar ni Zara berapa? Okay, phone. Adik. Barang kemas semua berapa? Barang kemas semua total RM10,000 juga. Gila. Tattoo berapa? Tattoo murah je. So total anggaran berapa ni? Dalam RM15,000 juga. Wow, amazing. So let's go. So ni orang ketiga, kita check dia punya outfit. Okay. Start daripada tudung. Tudung pasar malam RM10. RM10. Baju Tak tahu, tak ingat saja. agak-agak 50 lebih kot. H&M kan, normal lah 50 lebih kan. Seluar, kasut yang mahal ni kot. Nike RM2,500. So lagi barang kemas tak pakai ke? Satu je. Emas Bangkok. Okay, total semua berapa? Murmur je. Total Yang mahal. Ui. Total anggaran semua Berapa? 300 lebih. Ui, sangat. So Bilal punya outfit, topi TikTok, baju Apa ni? Mami Rina hadiah. oh yo, Tak tahu apa ni? Polo. Seluar, kasut, selipar. Total 500 kot Bilal ni. Sebab bajunya mahal ni. So let's go tengok orang next pula. Let's go. Okay, ni orang kelima ni. Kita nak check dia punya outfit. Dek, berapa? TikTok shop berapa? Baju ni yang mahal ni. Baju daripada Mana ni? Oh gila. Baju berapa? baju RM159. Lama. 159. Seluar daripada Shirt pant Uniqlo Uniqlo tu. Berapa? RM100. Kasut. Kasut dari JD tu. RM359. Mantap. Total semua outfit. iPhone. Mami punya. Jam tangan. Jam TikTok. Total semua anggaran berapa, Dek? RM1,500. Gila budak-budak zaman sekarang. So let's go kita check mak dia pula. Jom kita pergi tengok mak si Akid pula. Okay, kita nak check dia punya outfit tu. Outfit. Kita tengah duduk ni, boleh je. Tengah duduk dekat mana ni? Okay. Dekat Alright, airport sebab kita delay hari ni. Okay, kita start daripada kasut lah. Larry. Berapa ni? Murmur je. Kita sendiri tak ingat. Okay. Seluar TikTok. Stocking Nike. 60 lebih. TikTok berapa tu seluar tu harganya? TikTok ni seluar tak sampai RM30 pun. Murah je Guys. Baju ni Giordano 400. Tak lah, ni 100 lebih je. 100 lebih je. Okay. Jam orang tersayang bagi 300. okay, Barang kemas Diamond Habib. Kabo tak tahulah Habib. Berapa? Tak. Anggaran semua barang aksesori tu berapa? Aksesori ni
dalam 20k. Oh my god! Wow! Tak sampai lah. 83,000. 15k. Baju Uniqlo. bag TikTok. Bag TikTok. Murmur je. Berapa? Sangat comel. Cabin boleh masuk. Bag ni to me. Berapa ni Tumi ni? Tak 2,000 kot. Tak ingat dah. Okay. Okay. Apa lagi? Apa lagi? Phone. iPhone. Okay dah. Phone 16 Pro Max. Microphone. Okay, microphone Holyland. So total outfit semua hari ni berapa? Tak tahu. Kira sendiri sebab kita buat perlukan mic ni sebab kita buat TikTok. So jangan lupa follow TikTok saya guys. Kalau TikTok Atin, Hasan. So anggaran dia punya outfit today daripada semua ni maybe dalam 30k lah. Sampai. Aku anggaran lah, tak tahu Tak sampai. Mate tanggap. So anggaran lah sebab ni pula 3k. Dia punya cincin apa cincin nama berapa. So korang kira sendiri. Fit check. Okay. Ni topi daripada apa ni? New Era. Orang yang sayang bagi. Dia dalam 300. Jam 300 juga. Baju daripada TikTok je dalam RM30 lah, tak sampai RM30. Bag jenama Malaysia je, Jovi, dalam 200, almost 300 lah. Okay. Dua daripada mana ni? Uniqlo bukan? Tak ingat. Dua tak ingat. Jadinya dalam berapa? 50-60 lah. Belakang sikit tak nampak ah. Mungkin 60 lebih. Nike, kasut, Larry je dalam Malaysia dalam 100 lebih, almost 200. So anggaran total korang check lah sendiri, aku tak tahu berapa. Ada 5 orang lagi dekat Sabah tu. Kita nak check dia punya outfit. So sedia tengok video ni sampai habis. Go. The next day, Guys, outfit check punya content tak complete sangat guys. Sebabnya ada 5 orang lagi yang dekat KK aku tak sempat review dia punya outfit check Sebabnya semalam kita sampai KK pun tengah malam, dalam pukul 12. Korang bayangkan daripada 11 pagi kita punya flight sebenarnya, sampailah pukul 9 malam. Memang barai lah, semua delay lah. So untuk content outfit check kita tak berapa complete, tapi itu je yang mampu kita rekod. So harap korang enjoy lah tengok content outfit check tu. So this is the next day, hari kedua lah sepatutnya dekat sini. Sebab aku tak balik homestay lagi, tempat family. Yang ni aku duduk hotel semalaman dengan dorang Atin, Syah semua. So ya, hari ni kita akan continue buat content. Korang kena stay tune, tengok video ni sampai habis dulu, and then aku akan buat next content, okay? So apa-apa pun konten untuk outfit check itu saja. Harap korang enjoy tengok video tu sampai habis. Jangan lupa like and subscribe. So let's go. Kita buat konten yang seterusnya. So don't forget, tengok video lepas ni lagi, okay? Bye bye. Jangan lupa like and subscribe.